Nak ragu-ragu dia pasal apa? Kalau tak percaya kat Zahid, nak percaya kat siapa lagi? Tok Mat kata nak takut dengan DAP ni pasal apa? Yang keluarkan kenyataan yang macam-macam itu tim B dalam DAP. Tim B. Mereka pun ada tim B juga. Saya jumpa sendiri dengan Setiausaha Agung dia. Kenapa yang orang-orang tu cakap macam itu? Yang ketiganya, semalam juga dikatakan kononnya saya bagi tahu kepada Presiden UMNO ada tim B dalam ini. Yang pertama, logik atau tidak? Adakah saya begitu bodoh dari segi politik? Kalau ada tim B dalam parti, saya bagi tahu kepada orang lain ada tim B. Kalau begitu, saya seorang paling politik yang paling bodoh. Tetapi hakikatnya saya nak put on record, saya menafikan sekeras-kerasnya. Saya tak pernah cakap dengan Datuk Seri Zahid Hamidi berkenaan dengan isu ini.